Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Hari yang mulia, hari yang barakah, yang mana pada pagi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umat baginda dengan doa Allahumma barik ummati fi bukurihim. Nabi berdoa, Nabi kata, Ya Allah, berkatilah umat aku dalam pagi-pagi mereka. Jadi Nabi doakan khusus kepada umat dia yang mana mencari keberkatan pada waktu pagi lalu didoakan dengan keberkatan. Dan selepas daripada kita solat subuh, kita dengar kuliah dan sebagainya, berada pula kita di masjid. Moga-moga kita termasuk dalam jumlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, iaitu pada muka surat 19, bukan ambil lah, surat 19, iaitu 3 keadaan manusia yang menuntut ilmu. Yang ketiga. Faqala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, daripada keadaan manusia yang menuntut ilmu. Yang ketiga daripada keadaan manusia yang menuntut ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntut itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ini kategori yang ketiga. Jadi secara ringkas kita akan sebut kategori pertama dan kedua, orang yang menuntut ilmu. Iaitu yang pertama, orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah. Cari ilmu kerana nak cari redha Allah. Ngaji sebab nak cari bekal untuk negeri akhirat. Orang gini ni kata Imam Ghazali termasuk dalam golongan yang beruntung. Orang gini ni beruntung. Sebab niat dia mengaji tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak cari redha Allah, kerana nak cari bekal untuk negeri akhirat. Sekali lagi kita akan hijrah belaka ni. Nak berhijrah pergi ke negeri akhirat belaka. Musafir pergi ke negeri akhirat belaka. Dunia yang sementara ni kita akan tinggal. Jadi persiapan terbaik untuk kita buat
pergi ke negeri akhirat adalah dengan kita buat persiapan ilmu. Jadi kita mengaji, kita menuntut ilmu semata-mata untuk negeri akhirat. Golongan ni golongan beruntung. Golongan yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu orang yang cari ilmu, mengaji, belajar tapi nak kepada keuntungan juga. Tapi keuntungan yang segera. Nak kepada dunia. Nah, dia nak mulia, dia nak bakat, nak harta benda. Tapi dia berasa lagi, salah aku ni. Nah, tak kena aku ni mengaji niat lagu ni. Nak pangkat, nak harta benda, nak dunia. Tak kena ni. Ni golongan kedua. Jadi golongan ni Imam Ghazali kata bahaya. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Kalau tak ada taubat, rusing-rusing berdosa. Nah, dia tu nah. Kalau tak ada taubat, maka rusing-rusing masuk dalam kalangan orang yang berdosa. Kerana cari dunia dengan ilmu tadi. Tu golongan kedua. Jadi golongan kedua ni dia cari dunia tapi dalam keadaan dia khabar. Dia masih lagi sedar, tak kena aku ni. Tu golongan kedua. Golongan ketiga ni kata Imam Ghazali, iaitu orang yang dikuasai oleh syaitan. Syaitan menaik ke atas diri dia ni dikuasai oleh syaitan. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntut itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Ni nak lebih kurang dah dengan nombor 2 tadi tak? Dia jadikan ilmu tu sebagai alat untuk mengumpulkan harta benda. Dan bermegah-megah dengan kedudukan. Dia jadikan ilmu juga ni sebagai tempat, sebagai alat untuk dia bermegah-megah dengan kedudukan dia, posisi dia. Mungkin dengan ilmu dia ni orang pandai tinggi, orang hormat, orang dengar kata, orang taat, maka dia jadikan ilmu tu sebagai alat untuk dia bermegah-megah. Lagi pula dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dengan ilmu yang dia ada ni, dijadikan sebagai alat untuk dia berasa bangga dengan ramai pengikutnya. Wani ni tak khabar terus ni. Nombor 2 tadi dia khabar lagi. Tak kena ni. Wani ni memang pakai hanyut terus. Ni golongan ketiga ni. Ia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya. Dan untuk mengaut keuntungan dunia. Dia guna ilmu dia ni tak untuk apa? Untuk dia capai segala hajat nafsu dia. Tu dia nak bermewah-mewah, dia nak makan sedap. Dia guna ilmu dia ni tak untuk cari harta benda dunia dan untuk mengaut keuntungan dunia. Allahu akbar minta Allah Taala jauhkan kita daripada golongan ini. Wani ni tak kalau jadi ulama su. Kalau dia jadi ulama, kalau tak jadi ulama su juga. Su juga, buruk juga, jahat juga. Tapi kalau dia jadi ulama, dia bisa hebat ilmu agama. Jadi ulama su dia panggil ulama jahat. Tu su jahat. Sayyid. Ulama yang jahat. Walaupun reti ilmu agama tapi jahat. Ni golongan ketiga ni. Dia tak semestinya kadang-kadang tak semestinya jadi jahat tu dengan awal-awal lagi. Tak, awal-awal ngaji lagi niat dah. Tak semestinya lagu tu. Kadang-kadang dia tengah jalan tu. Dia pelik tengah jalan. Awal-awal ngaji beres. Apa tengah jalan jumpa dengan orang ni. Orang ni nampak nampak boleh guna kawan ni. Ilmu agama ada. Bayar beti sikit. Awak buat gini. Saya nak gini. Carilah dalil ke mana pun. Saya nak gini. Dia pun beres tuan. Nak transfer dulu deposit. Baru buat kerja. Tu contoh. Contoh mudah tak ada kaitan dengan hidup ataupun telah meninggal dunia tu. Contoh. Nak suruh kita nampak. Ada orang ni tak. Dia gunakan ilmu dia tu untuk dia mengaut keuntungan dunia.
Walaupun demikian, walaupun dia ni buat kerja nak cari dunia, ia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ni kena lepak ni. Lepak sirat ni. Dia tu cari dunia dengan ilmu dia tu. Tak, bukannya cari akhirat, tapi dia duk berasa, lah aku ni Allah Taala angkat sungguh darjat ni. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Hari dalil pula. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang ada ilmu akan beberapa darjat. Jala dah. Betul dah Allah Ta'ala kata ni. Allah Ta'ala angkat ni. Orang pandai mulia. Orang pandai dengan pandangan yang tinggi. Kalam masmu'. Kalam dia tu nak didengari, orang dengar dia. Lepas tu dia berasa diri dia ni dekat dengan Allah. Orang panggil kena lipat kuasa dua je lah ni. Kena lipat setan kuasa dua. Dah lah niat mengaji tu tak betul dah. Tak. Lepas tu guna ilmu untuk dunia, nak cari dunia. Lepas tu pula tu berasa diri dia dekat dengan Tuhan. Allah. Dhallu wa adhallu. Tu bahaya. Jadi dia duduk skor, diri dia ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bapa dia duduk skor lagu tu? Kerana ia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Pada zahir dia tu dia berpakaian dengan pakaian ulama. Padahal dia ni suk ulama suk. Pakai serban supaya ulama, pakai jubah supaya ulama. Tu. Berjalan dengan supaya berjalan para ulama. Tapi dalam hati penuh dengan cinta ke dunia, cinta hubbud dunia. Sedangkan cinta dunia tu kata ulama bahkan disebut dalam hadis Nabi, hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Cinta dunia tu adalah kepala setiap dosa. Punca segala dosanya adalah cinta kepada dunia. Apa orang jadi takabur sebab cinta dunia? Apa jadi riak sebab cinta dunia? Orang riak, orang takabur, dia nak gapah? Dia nak supaya orang akak diri dia, orang sanjung, orang puja, orang akak, orang hormat. Tu. Dia nak kedudukan di hati manusia. Tu, orang ujub Ujub maksudnya orang nak kedudukan di hati manusia. Sebab apa? Sebab cinta ke dunia. Apa jadi hubbul jah? Jadi cinta kepada kemegahan. Sebab cinta ke dunia. Dia nampak pandangan orang ni. Dia nak suruh orang pandai dia mulia. Dia takut orang pandai dia dengan pandangan hina. Tu. Tu. Cinta ke dunia. Yang akhirnya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan Allah itulah yang utama. Sepatutnya dia kena tengok pandangan Allah itulah yang utama. Allah Ta'ala tengok lagu mana kat aku. Allah Ta'ala tengok mana kat aku. Jadi hamba dia ke tak? Ikhlas kepada dia ke tak? Dekat dengan dia ke tak? Waktu kita kena tengok. Nak tengok pandangan orang. Orang ni tak habis. Tak habis. Kalau kita nak reda semua manusia ni tak habis. Reda nas ghayatun la tudrak, kata Sayyidina Ali. Reda manusia ni satu matlamat yang tidak akan dapat dicapai. Nak kita buat lagu ni, orang ni kata lagu lain. Kita buat lagu tu, orang lain pula kata tak kena tu, tak kena berlaku. Sebab pandangan manusia. Wah, kita naknya betul dengan pandangan agama, betul dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tak kira lah orang kata lagu mana pun, kalau kita buat betul, maka teruskanlah. Tak. Kita semaya, ada orang kata, semaya ke apa kak? Ada orang kata. Tu. Ada orang kata semaya ni buat masa. Ada. Tak ada faedah dia kata. Semaya tu boleh makan piti kamu ke? Ahli dunia sungguh ni. Tak. Nak pitih bertuhankan duit. Semaya tu boleh makan kamu ke? Boleh.
Ah, nyawi lagu tu kak. Kau jenis lemah-lemah email kak. Jodoh juga. Neh. Beres. Terpedaya. Ngikut jadi pengikut setan berlaku. Nah, sedekah buat kita kena jelasnya bila mana kita buat kena dengan agama, maka ikutlah orang nak kata gapo. Yang penting kita tahu kita buat benda betul, Allah redha dengan perbuatan kita. Ada tak? Walaupun seluruh dunia menyalahi kita, seluruh dunia lawan kita, tapi bila mana kita berkata benar, kita berada di pihak yang benar, kita buat perbuatan yang benar, kita bersama kebenaran, maka kita yakin Allah bersama dengan kita. Tu. Jadi dia kata walaupun dalam keadaan gitu tak, dia duk skor lagi dia ni dia rapat dengan Allah, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebab zahir yang menyerupai para ulama. Ia bercakap seperti percakapan ulama. Lagi pula kecek, Masya Allah. Nah, tubik Quran hadis. Tubik dalil-dalil, kawaid fiqhiyah. Tubik kaedah-kaedah usul fiqh. Masya Allah, tabarakallah. Bercakap dengan seperti percakapan ulama. Dan berpakaian seperti pakaian ulama. Zahirnya nampak seperti ulama lah. Nah, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan halaba dalam menghimpun kekayaan dunia. Allahu Akbar. Allah. Sedangkan zahir dan batin dia tu penuh dengan tamak. Rasa penuh dengan tamak. Tamak lagi pula halaba dalam nak menghimpunkan kekayaan dunia. Dunia ni jangan tak. Kalau pergi ceramah di jabatan-jabatan kerajaan ni contoh ni. Dia tanya dulu, ada PhD ke tak? Tak ada. Ada master ke tak? Tak ada. Ada degree ke tak? Tak ada. Sudah. Tak boleh nak bayar. Sudah. Lagu mana ni? Tak ada degree. Tak boleh nak bayar. Padahal dia nak beri sagu hati kau ustaz ni. Tak boleh panggil maaf tu. Ustaz, tak boleh panggil. Balik kuih habis. Kawan ni ngaji anak murid dia tu jadi ustaz ramai tu. Ngajar di universiti gapo tu. Tok guru besar. Tiba-tiba tak boleh. Tu contoh nah. Tapi mari wak tak tahu pala ekor ni. Tapi ada ni, ada CJ ni. CJ ni boleh bagi honorarium dia panggil. Tak? Boleh bagi. Sebab ada CJ. Kecek tak tahu mana pala ekor. Tu. Tu kena panggil apa? Tukar habis ni. Tukar. Pak mana tok guru dengan tok garu tukar habis. Baik. Jadi dunia lah ni CJ berlaku muka ni. CJ berlaku. Jadi kayu gianya tak kena sesuaikan lah. Sesuaikan dengan keadaan dan juga dengan ilmu. Sepatutnya tutup guru kita ni nak buat mana mampu dan layak ni nak dapat penghargaan khas daripada universiti. Universiti lah kena bagi doktor. Ni tok guru mengajar 40 tahun ni, reti segala jenis bidang ilmu. Akidah reti, fiqh reti, tasawuf reti, usul fiqh reti. Reti belaka. Sepatutnya kena cari tok guru yang boleh untuk kita angkat, boleh untuk kita tupai berteduh ni, tak? Bagi doktor, bagi profesor, bagi gapo pun, tak? Tu baru betul. Ni baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Ni untuk guru lah awak mana muda-muda ada peluang sambung tu sambunglah. Bukan kata kita panggil apa berlawan dengan sistem universiti ni, jangan ada lawan moga kita ni saling melengkapi, kita kata tak. Orang U ni dia bisa penyelidikan, kajian, research dia, metod dia ada dia punya metod penyelidikan dia tu. Ada pun yang tidak aliran universiti ni bisa dari sudut kajian nas dia,
Pandangan-pandangan dihafal, matan dan sebagainya. Jadi kita kalau kita awak muda-muda ni, kita gabung dua-dua nah. Ambil kelebihan dua-dua. Kuk you pun kita pergi. Kuk jalan ulama-ulama kita. Tak? Pondok-pondok kita ni pun kita ikut juga. Berteduh di bawah ilmu para tutup guru kita. Tu. Dua adalah satu. Nah. Jadi di kata sini, bercakap seperti percakapan ulama. Dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tomok dan halaba dalam menghimpun kekayaan dunia. Allahu Akbar. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Orang yang seperti ini, mana natijah dia ni? Nah, gimana orang gini? Ni. Golongan ketiga ni dia gimana ni? Orang seperti ini, kata Imam Ghazali, termasuk dalam golongan orang yang binasa, halak. Golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan. Nak tipu setan. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah. Sangat tipis. Kalau orang golongan kedua tadi, dia tahu, tak kena aku ni. Cari ilmu kan nak dunia, tak kena. Tapi buat lagi. Bila-bila tak kena pun dia buat lagi. Tapi ada perasaan tu, dia tahu dia salah. Jadi mungkin siapa satu masuk dia akan bertaubat. Ada harapan besar untuk dia bertaubat. Wak ni kena lipat tu. Dah lah. Niat menuntut ilmu kerana nak cari dunia. Kemudian pula dia berasa dia dekat dengan Tuhan. Nak betul lagu mana dia ni? Nak betul lagu mana ni? Lebih kurang walik dah ni. Balik dalam cerita tu jalan dah ni. Nak. Dia berasa dia dekat dengan Tuhan. Padahal nak cari kesenangan dunia. Kerana ia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Nak taubat lagu mana dia berasa diri dia baik? Nak dia berasa, aku ni selamat dah daripada azab Allah. Selamat dah daripada neraka. Dekat dah dengan Tuhan ni. Anak murid ramah. Berbangga dia dengan anak murid dia. Berbangga dengan kedudukan dia. Allahu Akbar. Waliyazubillah. Padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Bapa duk kecek saja tak buat, suruh orang buat gotu buat goni, dia tak buat. Lupa dia dengan firman Allah Ta'ala ni. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kata Nabi, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila man huwa ya Rasulullah? Qala ulama usu. InsyaAllah tabarakallah. Kata Nabi, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ni lebih takut kepada kamu ni, ke atas kamu, yang mana dia ni bukan dajjal, tapi dia teruk lagi pada dajjal. Aku bimbang, Nabi kata. Aku duk bimbang umat aku ni terpengaruh dengan yang bukan dajjal, tapi dia ni, aku lagi bimbang daripada dajjal. Sebab dajjal ni jelas. Atas kepala dahi dia ni ada kafaro. Tapi, jelas. Ada sifat-sifat dia. Tapi kawan ni tak ada sifat-sifat dia. Maka sahabat tanyalah, ma huwa ya Rasulullah? Siapa orang tu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama usu. Orang yang alim tapi jahat.
Alim ilmu agama tapi jahat. Hatinya penuh dengan dunia, dia guna ilmu untuk cari dunia. Waliyazubillah ni. Betul ilmu agama ni kena letak ikhlas nombor satu sekali. Orang mengaji agama adalah orang yang mempersiapkan diri dia untuk akhirat. Kalau kita rasa kita mengaji agama, maka tidak ada pilihan lain dah. Nah, kita kena wakafkan hidup kita ni untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, hidup kita ni untuk agama Allah. Allah Taala nak beri banyak mana, itulah rezeki kita. Batu kita dah subuh sama dah tok guru pondok masya-Allah tabarakallah. Anak murid mari mengaji, tok guru bayar lagi. Bayar api air, bayar belanja makan lagi. Setengah-setengah pondok tu tak kena bayar sikit abu. Mari ngaji ya. Kitab pun orang bui lagi. Pakai ye pun orang bui lagi. Mari mengaji. Tok guru pula mikir cari pitih sana sini sana sini. Nak tapung anak-anak murid nak ngaji ni. Nak biar jadi orang pihak agama belaka ni. Tu. Anak murid tak bayar 10% pun. Tu guru pula kadang-kadang nak belanja anak murid dia. Tu. Jadi sistem itulah yang akan melahirkan keberkatan dalam pengajian. Tu sebab keberkatan ni soal orang bui tu nombor 2 ada mak ayah bui duit suku, bui bantu pondok dan sebagainya, itu nombor 2 Ayah penting kita tak letak matlamatnya untuk beroleh keuntungan dunia. Baik. Artinya, arti hadis ni, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada Dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka itu ialah ulama su, yakni ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Jadi faham sini ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Orang pernah tanya Imam Syafi'i, nak cari lagu mana ulama baik? Dia bukan tanya ulama jahat, dia tanya nak cari lagu mana ulama yang benar. Ulama yang benar ni kita nak cari lagu mana? Imam Syafi'i kata, mu tengok buat mana paling banyak diserang oleh musuh Islam. Ulama mana yang paling banyak diserang oleh musuh Islam? Sebab orang buat musuh dengan Islam ni jelas. Dia punya penetangan dia tu dari sudut perkataan dia, tulisan dia, tindakan dia. Kita tahu ni orang yang tak suka kepada agama Islam ni. Boleh jadi daripada kalangan orang Islam sendiri ataupun daripada kalangan orang bukan Islam. Jadi demo-demo ni dia serang siapa banyak? Dia serang siapa banyak? Orang yang paling banyak diserang oleh musuh Islam, maka itulah ulama yang benar. Qala Syekhul Musannif, di jalan Dajjal. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, lidah dia jangan. Pandai dia pusing ni. Jangan cinta mencintai dunia, dia kata. Padahal dia paling cinta ke dunianya. Tapi dia pandai paling ke orang daripada cinta dunia. Namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Tapi perbuatan dia sebaliknya. Amal dia sebaliknya. Mulut dia sebut, jangan cinta dunia. Pandai dia. Orang dengar ceramah dia, ngisah belaka. Balik taubat belaka. Dia balik, relax. Tak ada gapo dia. Pandai. Namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya.
Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tu pepatah Arab kata ni. Lisanul hal, amalan seseorang tu, keadaan seseorang, afsahu min lisanil maqal, lebih berkesan, lebih tajam daripada perkataan. Contoh dalam rumah lah kita kata tak. Dalam rumah, ayah tak sewi anak tengok TV. Oh ya, kau anak mu tak ayah tengok TV, mu jangan tengok TV. Dia je duduk tengok TV. Tak, perbuatan dia tu dia duduk tengok TV. Bila dia duduk tengok TV tu besar anak. Tak tengoklah adik kecil lagi ni. Tak boleh tengok TV. Berkesan ke tak? Tak berkesan. Sebab anak ni dia akan tengok. Buat dia tengok tu lebih memberi kesan berbanding apa yang dia dengar. Dia dengar kata jangan tengok TV. Tapi budak ni tak ada jangan. Tengok TV waktu buat dia dengar. Dia pun tengok pula. Dia tengok ayah dia duduk tengok TV, mak duduk tengok TV. Dengan dia tengok TV. Tak jadi. Ayah isap rokok. Nak lari anak, jangan isap rokok. Mu kecil lagi. Tak jadi. Tak jadi. Jadi dia kena buat perbuatan kita tu lebih memberi kesan. Ibarat kata kalau kita nak suruh anak baca Quran. Kita nak suruh anak baca Quran ni. Kita kena baca. Kita kena baca. Biar anak tu nampak, tengok kita duduk baca Quran. Barulah dia pun ambil Quran sekali, baca sekali kita. Kalau dia main suruh. Mu baca Quran. Kita duk baca surat Khabar. Tak jadi. Tak jadi. Anak tu buat pun mungkin dalam keadaan terpaksa ngelang-ngelang. Tidak jadi orang yang suka kepada Quran. Jadi, kita kena buat banyak lebih daripada kecek. Kena buat lebih banyak daripada kita berkata-kata. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Pendengar-pendengar dia pula akan mudah untuk ikut perbuatan dia berbanding dengan perkataan. Sebab inilah kita kata tak. Lari anak tengok TV, kita tu tengok juga. Tak jadi. Kita tu kena berhenti tengok TV, barulah anak akan terkesan. Kalau boleh, kalau TV penuh, perbaiki. Contoh. Tak sewi tengok TV sangat, perbaiki TV, beli TV baru. Buat mana ada tu pun tutup. Baru dah tak jadi tengok TV. TV tu tutup pula dengan kain. Memang tak tengok sungguh. Tengok kain jadi. Tak tengok TV lah. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Jadi dipakai oleh perbuatan lebih memberi kesan berbanding dengan perkataan. Maka orang ramai akan terkesan dengan perbuatan dia berbanding apa yang disebut oleh lisan dia. Walaupun lisan dia ni pandai lah. Dia pandai. Dia sebut buat agama dan sebagainya. Tapi orang tak ambil kesan waktu dia. Sebab tu nak suruh nak mengaji tasawuf, kita nak belajar agama dan sebagainya ni tak. Kita ambil daripada ulama yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang mana keikhlasan dia tu kita boleh rasa dalam hati kita ni tak. Berasa dekat dengan Tuhan. Kita dengar ayat kecek, kita berasa dekat dengan Tuhan. Sebab bukan hanya apa yang dia ungkapkan, tapi apa yang dia amalkan. Amalan dia tu. Perbuatan dia, tindak tanduk dia tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat dengar dia kecek, masya-Allah. Berasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Orang-orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak. Orang-orang yang jahil waktu mengaji ni sebenarnya tak berani nak himpun dunia banyak-banyak. Kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Tapi dia tengok, nampak kawan ni tak? Berani juga ni. Berani lebih pada kita. Maka mana jahil pun berani jugalah.
maka jadilah ilmu yang ada pada mereka sebab keberanian orang ramai membuat berbagai-bagai maksiat. Nah, ilmu yang ada pada ulama usul tu menjadi sebab orang ramai berani pula buat maksiat-maksiat yang lain pula. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab iltibas dia panggil iltibas, kesamaran. Orang tak tahu, betul ke tak lagu ni? Betul kali. Tak, ada orang ni kata gini ni, betul ni. Tak. Oh, dia mari pula dalil-dalil, mari nas atau gini-gini. Oh, boleh. Padahal tak, hakikat sebenarnya bercanggah dengan agama. Tapi berani buat. Sebab ada golongan-golongan seperti ulama su ni. Nah, orang alim yang jahat ni. Tu. Namun demikian, nafsu ammarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan. Macam-macam angin-angin. Dan membisikkan kepadanya bahawa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia. Setan mari bisik di telinga ulama su ni. Dia kata, demo ni banyak dah ni buat jasa ni. Nah. Oh, banyak dah jasa, banyak dah sumbangan ni. Sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nah. Nafsunya juga menkhayalkan kepadanya bahawa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dia kata, mu ni lebih baik daripada orang lain. Standard mu ni tinggi. Bukan standard biasa-biasa ni. Orang bisa, orang hebat. Mari perasaan takabur pada tu. Sedangkan takabur ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kibriya ridai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah diskusi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-kibriya ridai. Takabur ni adalah pakaianku. Wal azamatu, takabur ni adalah pakaian aku, yang pakaian Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya gio kedok, layak kedok kita hamba ni pergi ambil pakaian Tuhan, pergi pakai kita. Pergi ambil sifat Tuhan, pergi pakai kita. Kita nak pakai sifat Tuhan juga. Marah demo lah. Marah demo. Pergi ambil pakaian orang, pergi pakai kita. Marah demo. Ni sifat Tuhan ni, bukan sifat orang lain, sifat Tuhan. Pergi ambil pakai kita, dihamba, buat hina, dina, buat lemah ni. Tak layak sikit apa. Tu maka, sebab itulah dalam hadis disebut tak. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hati dia ni sebesar zarah perasaan takabur. Ayatnya besar tak besar kesan takabur ni dalam agama. Maka kata dia, wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama. Cari ilmu kerana akhirat. Cari ilmu kerana nak menuntut akhirat, nak cari redha Allah. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragu oleh kematian sebelum ia sempat bertaubat. Golongan kedua ni cari ilmu kerana dunia juga, tapi dia khabar lagi. Takut-takut tak ada taubat. Jangan jadi golongan kedua. Maka rugilah ia, dan jangan sama sekali engkau termasuk di dalam golongan yang ketiga. Ketiga ni memang kena elok terus. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Payah nak baiki ni. Nombor 3 ni payah nak baiki ni. Sebab dia berasa dia betul. Yang lain orang buat salah, dia rasa bersalah. Dengan buat salah, dia rasa betul. Nak baiki lagu mana ni? Dia buat salah tapi dia berasa dia betul. Payah. Kita kata-kata, dia kata, betul dah aku buat. Beres. Nak baiki lagu mana dia ni?
Orang curi dengan berasa bersalah. Ni kat polis, dia menyesal, bertaubat. Orang curi dengan rasa tak bersalah, rasa tindakan dia tu betul. Igak polis masuk jara, tu curi dalam jara pula. Apa tu lah? Nah. Sebab dia rasa diri dia ni betul. Biazubillah. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah? Permulaan jalan menuju hidayah. Untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Kita nak mula berjalan di permulaan jalan menuju hidayah ni. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Takwa yang zahir. Luar tu nampak takwa. Dari sudut pakaiannya, dari sudut tindak tanduknya, makan minumnya, makan minum, buat halalan thayyibah, cari rezekinya, dia kerja, rezeki yang dia dapat tu, takwa, rezeki yang dia dapat tu, rezeki yang halal, lagi baik, halalan thayyibah. Balik rumah pula lah, anak isteri, jaga auratnya, jaga semayanya. Takwa yang zahir ni disebut sebagai bidayatul hidayah. Permulaan jalan hidayah. Dan nihayatul hidayah. Nihayah ni maksudnya penghujung. Kesudahan jalan hidayah. Itu ialah takwa yang batin. Takwa yang tersembunyi. Takwa yang tersembunyi. Bukan setakat zahir lah. Batin pun takwa lagi. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi dua. Takwa ni ada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala. Melaksanakan ketaatan. Melaksanakan segala ketaatan kepada Allah. Kita buat segala arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah-perintah Allah kita buat belaka. Tu takwa. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Taala, yakni meninggalkan segala jenis maksiat. Maksiat ni bukan berkait dengan syahwat saja. Setiap dosa itulah maksiat. Setiap dosa. Riba, maksiat. Rasuah, maksiat. Ambil tanah orang, maksiat. Curi pitih orang, maksiat. Bukan setakat ngita orang saja, maksiat. Tu bukan tengok aurat saja, maksiat. Tapi segala jenis dosa tu, itulah maksiat. Jadi takwa-takwa ni, kita buat segala yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Maka di dalam kitab ini, akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkasnya. Nanti dia akan sebut bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Bahagian kedua, adab-adab meninggalkan maksiat. InsyaAllah kita akan masuk pada perbahasan bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan ila aqal. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Wallahu SWT ala wa'alam wa'ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.